Masalah ataupun isu yang sering dialami oleh penduduk tempatan bila mana mereka menduduki suatu kawasan tapak, kawasan rumah, tapak ataupun tanah tersebut tidak digazetkan. Lebih dahsyat lagi, mereka ini daripada suku kaum dusun, bajau, orang tempatan, orang Sabah. Tetapi dianggap dan dikategorikan sebagai PTI, orang asing, warga asing. Namun faktanya, setiap kali pilihan raya, pihak-pihak berkenaan yang ada kuasa yang menggelar PTI dan sebagainya, macam-macam saya berterupa daripada JRS, mereka dirikan kemah, wujudkan bilik gerakan, pasang bendera, gantung bendera, berkempen minta sokongan daripada orang-orang tempatan yang mana rumah mereka ini, tapak rumah mereka tidak digazetkan dan dianggap sebagai setinggan, masih berkempen minta undi. Kalaulah setinggan, kenapa kamu nak minta undi? Logik tidak logik. Jadi anda dengar, salah satu contoh, abang ni, orang dusun, dia telah melakukan sehabis baik untuk keluarga dia, untuk penduduk tempatan, untuk dapat gazetkan tanah yang mereka duduki yang masih berstatus setinggan. Anda sendiri nilai ya, dengar sendiri. Apa isu yang sering berlaku dalam masyarakat ataupun mereka yang tanah belum digazetkan, belum diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh kerana sebenarnya walaupun saya pengundi dalam kawasan Pinapang, tapi ini kampung Militon. Jadi banyak seperti orang-orang yang pengundi di Pinapang dan 30% pengundi di Pinapang, yang lain di Inanam. Jadi bila saya memohon surat daripada Majelis Daerah Pinapang, dia orang mengatakan ini kawasan di Militon, sepatutnya kawasan ini tidak urus. Lepas itu dia bilang, minta kelulusan. Jadi minta sokongan daripada WB. Saya bilang sudah hampir 3 tahun sudah. Kenapa belum ada tindakan yang diambil oleh kerajaan? Itu yang sepatutnya, saya itu yang saya minta. Bukan saya bilang saya terus minta kelulusan. Muat. So balik kepada penjelasan yang saya sebut tadi, inilah diantara apabila kita sebut warisan akan berusaha untuk mewartakan kampung-kampung yang belum digazet sebagai gazet kampung. Tapi bila kita keluarkan kenyataan seumpama itu, otak-otak para penyokong JRS ini cakap kita akan bagi tanah kepada PTI. So ini adalah kampung Militon. Okay? Dia antara sempadan di antara Pinampang dengan Sepanggar. So ini di antara contohlah kampung yang masih belum diwartakan, masih belum digazetkan, dan terbukti hari ini merupakan penduduk yang tinggal di sini dalam penduduk tempatan. So sebab itu lagi, saya ulang lagi sekali lagi, insya Allah warisan menjadi kerajaan, inilah antara contoh-contoh kampung-kampung yang kita berusaha untuk gazetkan agar nasib mereka ini terbela, supaya kehidupan mereka tidaklah di awang-awangan, seolah-olah tidak ada masa depan. Kan? Apabila memohon bantuan seumpama ini, apabila berlaku bencana, so dia jawapan kerajaan apa? Dia bilang, oh itu kampung setinggan. So bila dengar siapa perkataan kampung setinggan, terus dalam otak diorang itu PTI dari Filipina, warisan mau kasih. Nah ini PTI kan ini? Orang tempatan, dusun. Ini orang dusun, rakyat tempatan yang tinggal di sini sudah lama, yang memerlukan bantuan dan ihsan daripada kerajaan agar nasib mereka dan masa depan anak cucu mereka juga terjamin. Jadi itulah sedikit sebanyak contoh-contoh lah yang kita ingin lakukan, insyaAllah kalau warisan menjadi kerajaan. Ini antara contoh-contoh kampung-kampung, khususnya di kawasan bukit, di kawasan persekitaran Parlimen Sepanggar ini, di Inanam, banyak kampung-kampung yang masih belum diwartakan. InsyaAllah inilah di antara usaha kita kalau kita kerajaan. Itulah sebab yang